Ini cerita sebuah negara kecil yang simpan emas jauh di London untuk keselamatan. Emas itu tetap jatuh ke tangan musuh tanpa libatkan seorang askar pun. Akhir 1930-an, Czechoslovakia pindahkan sebahagian besar emas negara mereka ke akaun di London. Emas ini disimpan atas nama bank antarabangsa Switzerland. Fizikalnya pula disimpan dalam bilik kebal Bank of England. 2 lapis perlindungan paling selamat. Mac 1939, tentera Jerman masuk Prague. Pegawai bank pusat terpaksa sign pindahkan emas diorang di London ke akaun Jerman. Arahan ini sampai ke London secara rasmi. Bank antarabangsa kata diorang cuma pengantara. Bank of England pula lepas tangan. Semua kelulusan dibuat sebab nampak sah atas kertas. Sebanyak 23 tan emas bertukar tangan melalui satu catatan dalam buku akaun. Peti tak dibuka, jongkong langsung tak dialih. Czechoslovakia hilang semua emas itu sebab diorang cuma pegang catatan hak atas kertas. 3 pengajaran dari kisah ini. Pertama, sistem paling selamat tetap ada kelemahan. Kedua, catatan hak dan pemilikan sebenar adalah 2 benda yang berbeza. Ketiga, mula simpan emas melalui akaun emas yang membenarkan anda tebus balik menjadi emas fizikal. Tuan-puan rasa apa beza memiliki sesuatu dan sekadar tercatat sebagai pemiliknya?